Jangan tengok video ni kalau korang tak nak tahu tarikh terakhir sebelum korang buat majlis untuk wedding korang. Ramai pengantin tak tahu bilakah tarikh terakhir untuk korang booking semua korang punya vendor untuk wedding korang. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Berapa maksimum tarikh sebelum korang sempat booking korang semua vendor adalah sebelum 6 ataupun 7 bulan sebelum korang punya tarikh wedding. 6 bulan tu pun dah sangat-sangat suntuk ataupun dah betul-betul last minute tau untuk pakar-pakar pengantin booking korang punya vendor kahwin. Tips untuk korang jalankan juga korang punya wedding last minute ni, pastikan korang ada dewan untuk korang buat majlis wedding tu. So, dewan ataupun event tempat yang korang pilih ni sangat-sangat penting tau. Kalau tak ada, macam mana korang nak jemput tetamu korang ataupun korang punya catering. Atau vendor-vendor lain, contohnya macam catering ke, ataupun baju kahwin, ataupun benda-benda yang lain, itu senang untuk korang uruskan. Last minute pun insyaAllah akan ada, sebab banyak lagi vendor-vendor yang boleh bagi untuk wedding korang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan share kepada lebih ramai orang. Lagi satu, bakal pengantin, kalau korang tak tahu macam mana nak urus bajet untuk perkahwinan korang, ataupun korang takut terlepas perkara-perkara yang penting untuk wedding korang, semua bakal pengantin wajib ada wedding planner untuk bantu korang semua bakal pengantin. Saya ada sediakan satu template bajet wedding planner untuk bantu korang semua bakal pengantin rancang bajet perkahwinan korang dari awal hingga akhir majlis korang. Macam mana dapatkan template tu? Korang pergi cari dekat bio saya sekarang. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.